Bawa kereta dah laju lah, tahu-tahu berasap enjin macam ni ha. Korang bawa kereta laju-laju, korang tak ambil tahu pasal temperature. Korang kena alert dengan temperature kereta korang. Lalu punca overheat kereta sebab radiator lah punca yang paling common lah. Radiator ni ada 3 bahagian penting yang korang kena tengok. Pertama, bahagian casing atas dia. Casing atas dia ni dibuat daripada plastik. Material yang plastik ni dia mudah bocor. Jadi kalau korang tengok kebocoran dia datang daripada casing atas tu, boleh tukar casing tu sahaja. Tak payah nak tukar seketul radiator, lebih jimat. Tapi boleh jadi juga kalau ada bocor dekat bahagian kedua, bahagian tengah ni. Bahagian tengah grill ni dia boleh bocor, dia boleh berlubang-lubang dia punya besi grill ni. Kalau lubang dia kecil saja boleh welding, jimat, tak payah tukar. Tapi kalau lubang dia dah besar-besar, dah teruk sangat bocor, terpaksa tukar juga. Yang ketiga, bahagian bawah casing radiator. Samalah macam casing radiator belah atas, sebab material dia plastik, so dia mudah reput, mudah pecah, mudah bocor. So kalau bocor dekat situ je, boleh tukar yang itu je. Ataupun tambahan dia mungkin boleh bocor dekat korang punya hose radiator ni, sini dekat bawah tu. Dia boleh bocor punca dia sebab ada banyak karat dalam ni. Punca jadi berkarat sebab dia tak pakai coolant, dia pakai air. So bila pakai air, memang sifat dia akan bagi karat dan menghakis, lama-lama boleh bocor. Coolant ni pula ada 2 jenis. Ada yang dah premix, yang premix tu kita boleh tuang semua je, ataupun ada yang korang kena campur air sekali. So benda tu korang jangan risau lah. Kalau korang nak tukar coolant, pergi je ke bengkel, Pomen tahulah. Yang penting kalau kereta korang ada masalah temperature selalu naik ke apa, korang perhatikanlah benda yang aku cakap ni. Tak pun kalau pening sangat, tak tahu pun masalah temperature asyik naik, datang je lah sini.